Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Oi Jom. Asia sekarang bukan sekadar ikut trend lagi, tetapi negara Asia sekarang telah banyak mencipta trend dunia. Dari Seoul sampailah ke Tokyo, Shanghai sampai ke Mumbai, muzik Asia semakin diterima global. Bukan sebab hype semata-mata, tapi sebab originality dan vibe-nya yang tersendiri. So, hari ni Oi Jom bawakan top 8 lagu dari Asia yang go viral seluruh dunia. Ada yang nostalgic, ada yang eksperimental, tapi semuanya pernah buat dunia pandang ke negara-negara Asia. Let's go! Di tempat ke-8 kita ada Ice Cream daripada Ice Cream. Lagu ni ibarat letupan gula-gula pop elektronik. Beat dia pelik tapi ketagih, macam hyperpop versi Jepun. Walaupun bukan lagu radio mainstream, Ice Cream jadi viral dalam komuniti J-pop digital sebab sound dia sangat berani dan fun. Ramai kreator guna lagu ni untuk video estetik dan memes sebab energi dia pure chaos tapi catchy. Di tempat ketujuh kita ada Golden daripada AJ, Audrey Nuna dan Ray Amy. Kolaborasi tiga artis wanita Asia Amerika ini lahir dari projek animasi K-pop Demon Hunter. Lagu ni bukan sekadar soundtrack, dia tunjuk macam mana artis Asia sekarang boleh blend R&B, soul dan pop moden dalam satu bunyi yang klasik. Bila dengar terasa macam main character energy, elegan tapi power. Di tempat ke-6 kita ada Jin Xin Yuan oleh Chuan Zi. Lagu klasik Mandarin ni dah jadi simbol persahabatan dan nostalgia. Ramai orang Asia masih guna lagu ini untuk video reunion, perpisahan atau kenangan masa sekolah. Tak pernah masuk Billboard, tapi lagu ni viral semula sebab nilai emosi dia kuat. Satu contoh macam mana muzik boleh tembus masa dan budaya. Di tempat kelima kita ada Blueprint Supreme oleh Sky Is Your God. Rapper dari China ni membawa gaya Memphis Trap tapi disulam dengan identiti Asia yang jelas. Track ni viral di platform seperti TikTok China, Douyin dan YouTube Short. Ramai orang puji beat dia modern dan confident. Sky membuktikan yang generasi baru artis Asia dah tak takut lagi nak bersaing di arena global sebab mereka cipta blueprint sendiri untuk hip hop Asia. Di tangga keempat kita ada Big Dog oleh Hanuman Khan dari India. Kalau korang rasa rap India semua sama, Hanuman Khan ni lain. Flow dia padu, produksi dia world class, gabungan bahasa Inggeris dan India buat dia senang tembus pasaran luar. Malah lagu ni pernah trending di beberapa playlist antarabangsa. Hanuman Khan tunjukkan rap dari Bangalore pun boleh duduk sama tinggi dengan rapper barat. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. Kita pergi ke top 3. Di tempat ketiga kita ada Night Dancer by Imaze. Kalau korang aktif TikTok, confirm pernah dengar lagu ni. Melody dreamy, chorus catchy dan vibe neon night buat lagu ni meletup. Bukan sahaja di Jepun, tapi seluruh Asia. Banyak kreator guna lagu ni untuk video estetik, romantik atau cinematic shot. Imaze buktikan muzik Jepun boleh viral global tanpa perlu lirik Inggeris pun. Di tempat kedua kita ada Stay With Me oleh Miki Masabara. Walaupun lagu ni dari tahun 1979, ia hidup semula bila TikTok discover semula era city pop. Dengan suara Miki yang halus dan melodi retro yang timeless, lagu ni berjaya tarik generasi baru dari Amerika sampailah ke Malaysia. Ramai kata, inilah bukti sebenar bahawa muzik yang jujur dan ikhlas tak pernah outdated. Dan inilah kemuncaknya. Di tempat pertama kita ada Gangnam Style daripada PSY. Lagu ni tak perlu diperkenalkan lagi. Satu dunia dah menari ikut gaya kuda PSY. Fakta penting, Gangnam Style ialah video pertama di dunia yang capai 1 bilion views di YouTube. Dengan gabungan humor, energi dan visual yang gila-gila, PSY bawa K-pop keluar dari Asia dan masuk ke budaya pop global.
Oppan Gangnam Style. Jadi itu dia top 8 lagu dari Asia yang go viral seluruh dunia. Dari city pop ke hip hop, dari nostalgia ke hyperpop. Semua bukti yang muzik Asia dah sampai level global. Korang paling suka yang mana? Atau ada lagu lain yang patut masuk part 2 nanti? Drop kat komen dan jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten muzik dari Oi Jom. Jumpa lagi. Peace out. Assalamualaikum. Bye bye.